Okay guys, bila kau jamming kat sini guys, dia boleh terus masuk rekod ke dalam apa tu, control room. Live recording lah. Live recording. Live recording. Mana kita jamming, kita record terus boleh dengar balik lah. Boleh dengar balik lah. So macam tu, kita berapa dia kira charge untuk record? Studio RM50 sejam. Kalau nak record untuk sejam tu kita tambah RM30. Oh, RM30 lah. Tambah jadi RM80 untuk sejam. Kita boleh record lah sejam tu. Untuk satu lagu ke semua? Tak, sejam untuk tu lah. Sejam tu lah. So kalau dalam sejam tu dia main 5 lagu, maksud dia main 5 lagu je lah. Kau akan mixing semua ke macam mana? Mixing balik lah. Kita mixing balik, bagi okey, balancing sedap, mastering sikit. Dan kita send lah. Oh, tu yang sumbang tak boleh buat apa lah kan? Bak sumbang tak boleh kata. Kita tak ajar dah. Kita balancing balik je lah. So, sebab apa semua ada mic ni dekat simbol-simbol apa ni kan. Dia panggil mic marking ni kan? Miking, drum full miking ni. So memang kalau kau main dia terus masuk dalam sana ni. Dia master room kan, control room dia panggil kan. Control room. Control room dia akan record. Lepas tu tengok berapa lagu, 5 lagu ke apa. So dalam apa bagi tu apa? Bagi MP3 kita send kat WhatsApp tu. WhatsApp tu? MP3 lah? Bukan dalam pen drive ke apa ni kan? Boleh, dia nak copy pen drive boleh, kena bawa pen drive lah. Pen drive lah. Okay guys. So ni lah guys, barang-barang dia guys. Korang nampak kan? Chord, Marshall. Ni Randall. Ni brand apa yang lama punya ni Brand baru-baru. Baru juga. Okay, JCN 800, Jowing suka ni. Dia suka. Itu hari dia minta dengan Bob Coster ni. Dia nak hit je. Dia nak hit je. Dia masa tu nak konsert dekat mana tu hari dekat ni dekat tu yang Jauh Pudu tu, apa dia panggil tu? Allah, aku lupa dah. Jauh Pudu, tapak Jauh Pudu. Zep. Aku lupa lah. Okay, ni Behringer untuk bass. Ada 2 untuk bass ni. Untuk bass. GK. Semua kita standby 2. Gitar pun ada 2. Sana 2, sini 2. Semua 2 lah. Okay, ni langit dia. Langit dia macam ni langit dia. Tapi lawa. Aku turun lagi. Pergi tengok. Memang lawa tengok kapet ni. Comel lah, bersih lah. So dalam studio, dalam master room ni macam ni. Control room. Mixer digital dia pakai. Yang ni macam mana boleh ni ni? Ni dia boleh. Itu TikTok lah. TikTok lah. Dia detect kat mana ni? Dia detect bunyi lah. Dia detect bunyi? Aku cakap mak. Hep. Okay. Nanti aku beli satu. Okay, ni bahagian dalam master control. Okay, kita tengok. Yang luar punya. Ini Lipang Bara punya poster. Ni buat sendiri ni? Siapa edit? Kau edit ke kau pakai ChatGPT ke? Edit sendiri. Kita Photoshop Photoshop Okay, ni bahagian dapur dia. Alamak. Di dapur ada peti ais. Tempat nak karaoke boleh. Karaoke kau apa dia? Layan-layan lah. Tak kena karaoke lah. Siap ada buat kopi. Nak buat kopi, minum kopi. Peti air banyak air. Banyak. Wah. Korang datang sini kau kenyang minum air. Free je. Oh, gila. Kena copyright lagu ni dia. Okay lah guys. Kita jumpa lagi next video. Okay ni? Right. Alright.